Kita selalu dalam dunia trading ni kita akan terperangkap dekat FOMO tau. FOMO ni fear of missing out. Jadi kita merasakan kita dah tak dapat lagi set up ke, ataupun kita rasa kawan-kawan lain dah profit ke, that kind of pemikiran kan. Tetapi guys, kita tak sedar bahawa sebenarnya bila sistem kita ataupun cara kita nak trade tu tak keluar kan, apa yang kita dah biasa, contoh you dah biasa support resistance, overlapping, scan keluar pula, breakout ke, datang retrace balik, ada candlestick pattern ke, ataupun chart pattern ke dekat dalam smaller scope tu, and then you masuk contoh. Tapi kalau benda tu tak keluar dan you tak boleh masuk, dia akan datang mula hasutan-hasutan ni. Aku rasa 3 tahun lepas aku pernah try benda ni kan. Ini untuk orang pengalaman lah. Aku rasa aku pernah try lah benda ni kan. So you dah against your trading plan. Yang baik sebenarnya adalah you tunggu. Alright, you tunggu selagi tak keluar you setup, selagi itulah you tak boleh masuk. That is what we call respecting ataupun following your trading plan. Sebenarnya dekat sini dia ada kelebihan guys. Apakah kelebihan dia? Kelebihan dia adalah not having a position is also a position. Maksud dia, walaupun kita tak rasa kita buat apa-apa, tapi sebenarnya benda tu boleh menyelamatkan kita daripada kita ambil unnecessary losses.